Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak naik rumah orang, jangan lupa bagi salam terlebih dahulu. Jangan pula nak terus-terus saja masuk rumah orang. Ini bagi menunjukkan tanda hormat kita pada pihak tuan rumah ni. Allah, Mak. Ada pergi nak naik terus rumah orang. Sebelum kita naik atas rumah orang, jangan lupa cuci kaki dulu. Biasanya, ada tempayan berisi air akan disediakan di tepi tangga. Jadi, tak adalah segala kotoran ni melekat ke atas lantai dia. Sekarang pun boleh naik. Oh, Ahmad, jemput dah duduk. Halo? Pak Ngah, ada kat sini? Ada, cuma bincang-bincang apa dengan kamu ni. Pak Long, Pak Ngah macam mana? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Dalam adat orang Melayu, orang yang lebih tua pada kita amat dihormati. Mereka tak dipanggilkan nama mereka sendiri, tetapi mereka diberikan gelaran yang lebih mesra dan sopan seperti Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Ngah, Pak Su, Mak Su, dan sebagainya mengikut urutan kelahiran masing-masing. Sunyi je rumah ni. Mak Long dengan budak-budak lain gimana? Mak Long kau dekat belakang bagi makan ayam katnya. Si Jali keluar pergi pelatih silat. Si Mawar pergi rumah kawan main congkak. Kanak-kanak dan remaja pada zaman Melayu lama, permainan yang popular adalah seperti congkak, bersilat, bermain waw, layang-layang dan sepak raga. Permainan congkak bukan saja boleh mengeratkan hubungan silaturahim dalam masyarakat, tetapi juga boleh membentuk semangat muhibah. Seni mempertahankan diri dan bermain berbagai-bagai alat senjata dipelajari di kalangan rakyat dan bangsawan. Seni ini mempunyai kaitan dengan strategi peperangan untuk mempertahankan negeri. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, bendahara, Temenggung dan Laksmana pintar bermain senjata dan arif dalam ilmu peperangan. Sikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Awak dan ayah kamu ke Ahmad? Alhamdulillah baik, Pak. Baguslah macam tu. Pak Long pun dah lama tak menjenguk bapak kamu. Tetamu hendaklah ramah menanyakan kabar kepada pihak tuan rumah. Secara tidak langsung, ia akan mewujudkan kemesraan di antara kedua belah pihak. Pihak tetamu pun selesa apabila dilayan oleh pihak tuan rumah. Nak disenangkan cerita, alah, hidup sekampung lah katakan. Pak Long, Pak Ngah, sebenarnya saya datang ni ada hajat. Apa halnya? Begini, hujung minggu ni
kampung kita nak buat gotong royong sikit. Jadi saya ni nak jemputlah Pak Long, Pak Ngah turut serta sekali. Bagus lah tu kalau macam tu. Bang tak ada halangan. InsyaAllah Bang datang. Pak Long ni dah tua, dah tak larat lagi nak kerja berat-berat tu. Oh, Pak Long, bukan semuanya kerja berat. Ada juga yang ringan. Amalan bergotong royong memang menjadi amalan bagi masyarakat kampung. Mereka menyebutnya sebagai berderau atau berseraya. Maksudnya, menyelenggarakan suatu kerja secara beramai-ramai. Antara kerja yang mereka lakukan adalah seperti membersihkan masjid, balai raya, jalan raya, kenduri kendara dan sebagainya. Bulat air kerana pembentung. Bulat kata kerana muafakat. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Semangat muafakat bukan saja terselah dalam aktiviti kenduri kendara, malah dalam kegiatan ekonomi juga. Menanam padi kerap dilakukan secara gotong royong. Amalan ini sudah sebati dengan masyarakat tradisi orang-orang Melayu. Lebih unik lagi dalam aktiviti membuat emping. Biasanya, emping dibuat secara bergotong royong. Nada dan bunyi menumbuk emping membayangkan kepada kita betapa amalan muafakat dalam pelbagai bidang sudah sebati dalam kehidupan seharian. Aktiviti mengemping mempunyai falsafah dan pendekatan yang tersendiri, iaitu membina semangat bekerja di kalangan ahli masyarakat di samping mewujudkan silaturahim yang lebih erat sesama mereka. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad. Pak Ngah pun ada. Sama Pak Ngah? Baik, Alhamdulillah. Pak, bila kamu sampai? Baru dia sampai. Pak Ngah dengan Ahmad berbual lah dulu. Saya nak masuk ke dalam sekejap nak mandi. Segan pula berbual dengan badan peluh macam ni. Kebersihan amat dititik beratkan kerana kebersihan merupakan separuh pada iman. Kita hendaklah menjaga kebersihan agar orang lain tidak terganggu dengan bau badan kita. Selain itu, kebersihan juga akan melambangkan kepribadian kita yang sukakan kebersihan. Jadi, Ya Pak. tolong bagi tahu mak kamu kat belakang tu suruh buatkan air. Dah lama Pak Ngah dah amat sampai ni. Baik ya Pak. Nampak si Jali tadi? Dia membongkokkan badan dia apabila lalu di hadapan maupun di belakang orang yang lebih tua daripada dia. Kan nampak sopan dan tertib. Ini menunjukkan dia hormat kepada orang yang lebih tua daripada dia. Tak payahlah bang nak suruh si Zali bagi tahu saya. Saya dah dengar dah. Siap dah saya buatkan air. Maklong ni. Susah-susah pula Maklong. Tak adalah susah. Biskut kering aja Maklong, khabar Maklong? Baik, alhamdulillah. Maklong dengar tadi ada gotong royong. Bila tu? Hujung minggu ni gotong royong. Ni mak datang ni pun memang nak ajak Pak Long dengan Pak Ngah datang sekali lah. Dengar tu bang. Yang buat lupa pula. Awak ni. Saya tahulah. Saya ni nampak je tua tapi masih kuat lagi. Yelah tu. Ngahnya. Kenapa tak dibawa Odah sekali? Lama kami tak jumpa dia. Sekarang ni Odah tengah sibuk buat bunga telur untuk kenduri anak kami si Nuraini. Ya tak iyalah bang. Lah. Bila hari persandingannya? Sebulan lagi Pak Ngah. Ish. Ini tak boleh.
mencampuri perbualan orang. Ini dianggap biadab. Oleh itu, kita hendaklah menjaga tutur bicara kita agar orang yang lebih tua pada kita tidak terguris hati dengan sikap kita. Kita kena pandai sesuaikan diri. Kita kena amalkan berfikir sebelum bercakap, berunding sebelum dibuat. Maksudnya, sebelum kita bercakap, kita kena berfikir dulu agar tidak menyinggung perasaan orang yang mendengarnya. Kita lagi satu kena pandai merendahkan diri. Seperti kata pepatah, mandi diulak-ulak, cakap di bawah-bawah. Minta maaf Pak Ngah. Bapak, Mak, saya menyampuk tadi. Tak apa. Jemput dah dulu. Ngah, Ahmad. Pak Long, sekali dah. Jemput minum. Kuih lah. Oh, tadi lapar. Sali. Sebelum kita menjamah makanan, adalah lebih baik kita cuci tangan terlebih dahulu. Ini bukan saja menjamin kebersihan makanan kita, tetapi ia menggambarkan sikap kita yang tidak gelojoh. Jadi minta maaf, Mak. Jadi dah lapar sangat. Sekarang, bolehlah makan dengan penuh tertib. Ambil makanan dengan tangan kanan dan kalau boleh, jangan ketawa atau bercakap. Perbuatan seperti itu menunjukkan kita kurang sopan dan gelojoh. Dek, pagi-pagi lagi dia bebil. Itu baru kena kemas pinggan mangkuk. Belum ni kena kemas satu rumah. Patah betul orang bising baik pagi ni. Ada yang kena dengan aku sekarang. Sejak bila pula kau pandai aku dengan abang ni? Kau tu budak kecil. Cubalah hormat sikit orang tua. Adalah kurang sopan apabila kita membahasakan diri kita sebagai aku. Lebih-lebih lagi kepada orang yang lebih tua daripada kita. Tidak kiralah sama ada ibu ayah kita, pakcik, makcik, kakak, abang. Bukan sekadar kurang sopan, malah kita menunjukkan rasa kurang hormat kita terhadap mereka. Adalah lebih baik kita menggunakan nama kita sendiri atau nama timbangan untuk membahasakan diri kita. Ini secara tidak langsung akan menunjukkan tanda kasih sayang kita terhadap mereka. Engkau tu anak dara, Mawar. Kalau kerja macam orang berperang, kalau orang datang nak masuk Minang terus balik. Kita dah tengok tadi. Apa mesej yang dia nak sampaikan? Dalam budaya Melayu, gadis sunti membawa maksud seorang gadis yang ada perwatakan pemalu, lemah lembut, bersopan santun. Jadi macam Mawar tadi macam mana? Dia buat kerja macam-macam bunyi. Kelempung sini, kelempung sana. Macam mak dia cakap nak pergi berperang kan? Tak boleh tu. Bila kita buat kerja, jangan gopoh-gapah. Sebab nanti tak manis dipandang orang. Adik, kemas pinggan mangkuk tu. Kalau orang kaya masuk Minang, bukan adik senang tau. Abang pun tumpang senang juga nanti. Mak tengoklah Abang Jali, Mak. Bapak, tengok Abang Jali ni, Bapak. Yelah adik sayang abang hitam payung, gunung ganang, nyawa. Abang minta maaf ya, Dek. Apabila ibu bapa kita bagi nasihat, bagi panduan, jangan sekali-kali kita melawan cakap ayah dengan mak kita. Ingat, segala nasihat, segala kata-kata adalah merupakan tanda kasih sayang mereka terhadap kita. Janganlah pula kita jadi macam anjing dengan kucing. Asyik nak bertengkar je. Lagi satu, bila kita sedar dengan segala kesilapan kita lakukan, kita kena cepat-cepat minta maaf. Sebab kata patah, bumi mana tak ditipu hujan. Cepat balik tau, Mawar. Mama pergi dulu, Mak. Cepat balik tau. Bapak. Jaga adik kau tu, Li. Ya, Mak. Jaga adik baik-baik, Ya, Mak. Lepas habis ngaji tu terus balik. Jangan singgah mana sungai. Cuaca pun hujan.
Sebelum kita pergi ke mana-mana sajalah, digalakkan supaya kita memberitahu ibu bapa kita terlebih dahulu. Adalah lebih baik jika kita dapat bersalam dan cium tangan mereka sebelum meninggalkan rumah. Ini bagi menunjukkan tanda penghargaan terhadap segala pengorbanan yang mereka telah lakukan. Jauh berjalan. Aku saja berjalan lihat keadaan kampung kita ni. Lagi pun beberapa hari lagi kan kampung kita akan adakan macam belum. Bagus lah tu. Kalau gitu bolehlah kami ikut sekali. Segak benar aku tengok baju korang ni ya. Rumah siapa yang buat kenduri ni? Hei, kenduri apa Pak Longnya? Mana ada kenduri? Kami ni nak pergi rumah Pak Karim. Pak Karim dengar khabar sakit tenat. Tak larat nak bangun. Itulah kami berdua ni nak pergi menjenguk dia lah ni. Ya ke? Kalau macam tu, adalah kita minta arahinya. Marilah kita pergi sekali. Orang-orang Melayu amat kaya dengan sikap saling mengambil berat antara satu sama lain. Jika ada yang sakit, pasti orang kampung akan menziarahinya. Ini menunjukkan masyarakat Melayu hidup saling sepakat. Bak kata pepatah, ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semuanya. Ini bermaksud mereka hidup secara bermasyarakat dan bersatu hati. Susah seorang, susah semuanya. Kak Long buat kapal ambil kalau boleh andamkan sekali senyuran itu. Bolehlah Kak Long, bagi berseri sikit. Kau ni pun satu tau dah. Kau panggil lah Mak Esa tu. Mak Esa kan ada andamkan si Rani. Si Dola tu. Semua dia buat pelamin. Tengok tu. Dia kalau odah, rendah diri lah, apalah. Cuba kau lain. Laju je. Bolehlah Kak Long. Bagilah si Ani tu berseri sikit. Yelah, bagilah anak kau berseri. Memancau-mancau kilat kat muka dia besok. Takkanlah nak buah maklum tak nak tolong. Nampak tu tadi. Sikap tolong-menolong memang dah jadi kelaziman dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi ada masa majlis keramaian. Baik orang tua, baik orang muda, semuanya akan tolong-menolong, bantu-bantu terus serta dalam memeriahkan lagi majlis. Ini penting sebab apa? Manalah tahu suatu hari nanti jasa dan budi kita akan tetap dikenang orang. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan diri. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin kami doakan. Moga redha Allah bersinar selalu, tanda bermula bahtera hidup. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin kami doakan. Moga redha Allah bersinar selalu, tanda bermula bahtera hidup. Dalam melayari bahtera rumah tangga, ada masa tenang dan masa gelisah. Jangan nafsu diri. Apabila menyambut hari-hari tertentu, biasanya majlis akan diadakan secara besar-besaran. Contohnya, seperti majlis perkahwinan ini. Ini menunjukkan semangat kejiranan dan saling bantu-bantu sentiasa diamalkan. Bak kata pepatah, ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni. Menyelenggarakan aktiviti kenduri kendara secara bergotong royong
sudah menjadi amalan yang tidak boleh dipisahkan dalam masyarakat Melayu lama. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ketika mengunjungi majlis kenduri, pihak tetamu biasanya akan membawa buah tangan sebagai tanda penghargaan mereka dan penghormatan mereka terhadap pihak tuan rumah. Ada yang berbentuk wang, ada yang berbentuk barang masakan dan sebagainya. Bagi pihak tuan rumah, mereka tidak mengharapkan apa-apa balasan. Namun begitu, kecil tapak tangan, niru tadakan. Salam. Masuk. Sila. Dia mau pengantin. Ngah. Apa dia? Tadi meriah sungguh kamu punya kenduri ya, Ngah? Yelah, Noraini kan anak sulung aku. Buat besar-besaran lah sikit. Betul tu, Ngah. Tadi Kak Long, tambah lagi segantang lagi. Orang bukan main ramai, tak cukup. Macam tu lah elok, bang. Hari tu kat kampung kita gotong royong, tolong-menolong bersihkan kampung. Kali ni gotong royong pula rumah Ngah. Betul ke, bang? Betul tu. Betul tu Kak Long. Tu yang seronoknya hidup kampung ni kan. Bila ada kenduri macam ni, semua datang menolong. Yelah, berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Yang tiada sama dicari. Sama sakit, sama senang. Ke bukit, sama mendaki. Ke lurah, sama menuruni. Kalau dapat, sama-sama kita laba. Kalau hilang, sama-samalah kita rugi. Bang Pasal kita nak sama-sama tolong-menolong kan? Marilah. Banyak kerja lagi kita nak buat ni.